Wow. Guys, so untuk trip kali ni aku dengan Otai nak cari tebal pipi. So harap-harap rakit sini tak adalah orang booking. So ini pun turun hari biasa. Itu berat gini. Memang kau jatuh guguran ayam masuk. Masuk tengah sikit. Okay dah, kita nak setting-setting barang dulu. Buat perambut. Lepas tu kita mancing lah. Aku dengan Wak Le ni nak cari tebal pipi ni dengan tamu spesies target. Okay, so sekarang air petang ni masih pasang lagi. So dalam 1 jam lagi dah surut. 1 jam pun tak sampai 1 jam. Ni pun dah nak penuh dah ni. Air kecil. 3 batang saja. Batang dia dah. Alah. Besar tu tajuk je. Tajuk. Sudah. Ya, tama-tama. Setting dulu. Okey. Dah buat perambut. Perambut biasa aku buat perambut tulang. Orang cakap tu perambut biasa je, perambut stupid. Ni sambil-sambil lah cek tebal pipi kat depan ni. Kalau ada lah tebal pipi. Mata kail white gap. Yang ini aku pakai saiz 10. Baling kat teranas. Wah, mantap. Angkat sikit. Kalau tak sangkut kena teranas. So satu lagi joran balik depan. Mana bumbun? Ini bumbunnya. Aduh, lambat lah. Nak siap. Orang dah balik umpan dah ni. Tunggu ikan makan ni tu. Apa tu? Tamuk Belum. Kita cari tebal. Target kita kan tebal. Aku set tambal pun kena siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sini dah ngetuk. Makan senyap. Makan senyap ni duri lah. Oh no. Kalau sisik makan dia turun tarik. Tak apa. Lesin pun cakap tu. Tak. 9 karang. Oh, ini kena ni. Kecil sangat ni kita lepaskannya. Power ni kalau kena ni. Kena sengat dia. Tak ada punya. Kenapa ni? Oh, anak tanda. Dapat nak lungar tanda. Ni baru beli ke apa ni? Dia baru beli. Kecil sikit. Ada yang kosong. Baik kosong. Tunggu. Air dah mula surut. So, sama balik mancing. Lepaskan maghrib. Mancing balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok apa lagi apa dapat. Okay. Dia amal Pak Tunggu. Betul. Kita ke pasar. Ui, banyak kita keluarkan dulu. Apa-apa senang. Ha? Yang tu tak apa ni yang Saiz pun dragon. tu
reg-regan oh. Ada masa dragon, ada masa macam batang lidi ni je. Jadi macam mana kadang batang lidi tu lagi jahat tu lah. Perkara nak nunggu ikan ni. Beli mahal. Murah beli. Mantul lah tu. Spesies wajib lah ni. Belum dah. Macam sisik. Tapi tak tahulah. Oi, ada rupanya. Tebal malam. Dapat seekor tebal. Ada tebal tapi kecil. Boleh lah. Yang mana? Yang itu dah merah-merah tu. Kiri kanan makan. Tengah makan juga ni. Tak tahu ikan apa. Wak, asyik saya je Wak. Wak bila lagi? Ada. Ada. Aku ya. Tak tahu ikan apa? Tebal lah ni. Tebal lah. Tebal. Cik kot. Betul. Duri. Ya. Duri. Pergi dah Ali dah. Come on. Tengok ikan apa? Tengok gaya macam lah macam. ikan duri. Tak tahu lah. Kau boleh jangan duri. Kena juga lah tu. Ini soy. Tak. Ini ikan. Duri ke? Bila? Oh, 9. Ini sedap ni. Bilang kan? 9. Okay guys. So aku nak menunggu terang je ni. Subuh-subuh ni aku dah bangun. Standby yang untuk mancing tamuk. So malam aku tak beraksi. Banyak sangat duri kecil. Banyak layan duri kan. So nak tunggu surut je. Kita mancing tamuk je. Okey. Sikit lagi. Kita nak beraksi. Kita nak tunggu timing tamuk ni. Besarnya cakap. Dekat bawah tali. Tu. Bawah tali lah, dia duduk bawah tali. Sorry, tak mancing dia. Tak mancing dia. Dia boleh timbul. Ada pancing tapi umpan tak ada betul. Umpan bukan bumpur je. So, tamuk yang datang ni semua saiz-saiz kempit-kempit. Tunggu mak-mak dia ni. Harus kurang laju. Mula tamu. Yang besar-besar mana? Lambat ke? Lambat sampai. Sekarang sudah pukul 8. Sudah 1 jam setengah tabu. Tak sampai-sampai lagi rombongan Cik Kia ni. Itu baru dia. Oi,
Ikan target lah. Alhamdulillah. Tengok kena mata maut. Tali halus. Tak apa. Yang ini. Mak ni baby ni. Jadi nak tak apalah, dia dah mula ada. Okey lah. Lepas tali sawo tak? Rempit juga. Oh, rempit. Rempit pun direct keluar juga tu. Alhamdulillah. Ye. Bang berjaya. Tak sini. Janji barang ada. Kau makan tepi tu. Makan jenis sedap Jangan makan Gempit lagi. Gempit pun gempit lah, kutip je lah. Tak apa. Dah rempit tadi. Sini. Alah. Boleh lah. Boleh lah. Besar tak? Tak tahu kan. Rempit juga. Alhamdulillah. Bawah. Tip je lah. Bagian rumah besar ni Apa tali tak keluar? Giliran saya pula kena. Ada. Gempit juga. Gempitan. Tu ha. Nampak tu. Tak apa. Besar sikit. Besar sikit je lah. Tali sawo. Mana? Ini video besar sikit. Sedap je joran. Besar sikit. Besar sikit ni. Besar sikit. Besar sikit. Sabar. Ni kasi di depan. Alhamdulillah. Ada juga. Lu makan. Tariklah. Hook up. Sulit lah, tolonglah, jangan golek. Dah kontrol dah ni. Oi. Belit lah. Dah terbelit lah. Lampungnya. Ganasnya. Kejap. Alamak, kejap. Ada lagi ikan ni. Tu.
Sabar. Nanti naik. Aku dah lepas tadi, terlepas. Naikkan kepala dulu. Naikkan kepala dulu baru sahut. Dah masuk keluar balik. Ya, naikkan kepala dulu. Kejap. Sabar. Kejap. Naikkan kepala. Ha. Dia macam ni boleh sahut. Sahut je. Ya Allah. Aku geram. Saya taklah gempit sangat. Tapi main jiwa. Kau mana baru dapat terima. Boleh dah pakai tiga bayar. Anak-anak kan? Tak juga besar. Ya dia ikut ya. Ikut. Musuh yang ikut. Biasa gitu Dah ada. Masuklah sekali dua. Masuklah. Belum masuk lagi ni. Nak ikut juga. Nak ikut tu. Aduh. Kawan ni betul lah. Ya Allah. Cepat. Ada. Apa lagi? Sini lah. Selesa kalau dapat sahut kat sini. Ya Allah. Hujung dia makan. Oh no. Depan kat tu. Di ujung lah Dah rasa dah tadi macam macam ujung-ujung ni. Kita naik kembali ke sini. Tak apa. Kita marah. Kita cari yang lain. Tapi tak apa, kawan ni tak ikut tak apa. Kawan dia tak ikut kan? Tu kawan dia kat sana tu. Tadi kawan ni ikut tadi tu yang aku punya tu. Tolong Solihuk lah. Pedih lah. Aduh, penat lah. Wah, besar ni. Datang lah. Tadi dah boleh dah tu. Dah boleh sangat dah tu. Ikut je. Jangan dah golek-golek. Oh no. Okay, datang. Senang. Datang kita gulung. Ni golek. Jangan golek. Aduh. Kenapa dia golek sih? Tak nak. Dia golek-golek. Payah betul. Satu side kan? Bismillahirrahmanirrahim. Takut depan ni je. Takut dia tes. Jangan takut. Kalau tak ada rezeki tak ada macam ni. Itulah. Kita buat berakal kata orang tu kan kalau rezeki tak ke mana. Alhamdulillah. Ganti balik yang tadi Oh, telan. Kita kena kalahkan rekod. Apa? Bawal? Astaghfirullahalazim. Bawal makan roti nak. Ui, alhamdulillah, syukurillah. Dapat bawal emas. Rupanya bawal pun ada kat situ. Dia join sekaki. Tu tengok macam tamu, bawal pun ada. Telan Ayat baiknya baik. Dia tak besar cuma itulah. Jalan-jalan ke sana satu
Habis kat bonjut tu ada. Oh, tengok ni kalau saya macam gini. Baru dah aku buat dia merempit. Halau sliding. Ya, betul. Sebosor bayi depan tu. Wah. Joranku banget. Joranku. Joran awak kena tebal. Ni confirm ni. Oh, dia ni. Oh. Betul. Kata baca Angin dah kuat. Okey, kita stop mancing namok kan. Loh, ke sana dah pelampung ni. Tak perasan. Pelampung bukan ke sana, ke sana. Angin kuat. Lah, dari ikan rupanya. dah lagi tadi. Oh, patutlah. Dah lagi tadi. Julung-julung. Kan dah lepak. Kuat angin. Ui. Hujan lalu. Ni barat ni kejap je ni. Dah kita cari tebal pula. Tamuk dah cukup. Kita cari tebal pipi pula. No. Okey. Hujan pun dah berhenti, kita sambung mancing. Tengok otai cari umpan. Cari ikan bolos nanti kita bawa umpan. Kalau banyak bolos tu kita buat lauk. Air laju-laju dia ada. Gede. Ayah keru ni. Jangan ada duit. Boleh. Allah. Iya. Luli. Lagi surut laju ni. Pakai pendek sikit rambut. Umpan bolos balik. Apa makan? Balik kat beting. Titik. Macam kecil tak ada ikan ke? Mana sangkut? Okay. Tengok ikan apa yang makan. Baiklah. Alhamdulillah kena. Bolos. Tak tahu ikan apa. Kalau yang makan pun jangan tebal makan je tu. Tebal makan? Pari mungkin. Dia pari. Bermak tadi sahur. Ini macam ni. Oi, tali sahur oi. Angguk ini apa? Rasa bergesil. Dah rasa bergesil dengan apa ni? Angkut. Biar dulu.
Sangkut. Aduh. Sangkut tali ni. Lepas. Okey. Kenapa tak tahu. Masa kerapu. Target kerapu. Boron. Kerapu. Boron dah. Mr. Kerapu lah. Agak dah. Joran tu menyebut pula. Belah sana boleh kot. Tu. Sekejap. Lepas kan? Alhamdulillah Fitri. Ya Allah Fitri. Alhamdulillah. Ada rezeki nambah-nambah. Tak sini abang kita kan. Cik bolos. Bolos kan? Kau teragat tengok pasang. Mantap. Si bayi lepas tau. Lepas. Lagi ni ada lagi. Hijau mata. Mata hijau. Wah. Hari dah setengah. So kejap lagi dah boleh balik. Tunggu lagi sikit lagi. Air penuh sikit baru kita balik. Nak habiskan pumpun tu. Nak tidur. Cakap tidur. Berapa kilo agak-agak? 3 kilo ada tak? 3 kilo lebih ada. 3 kilo lebih. Tidur kat tali nungging. Cuba tengok udang hidup tak ada. Try tengok dia nak makan ke tak. Kena. Sok. Wow. Cakap tadi Dek layan ni dek ni. Putus. Tak boleh lah. Dia pandai. Tak apalah. Bawa layan dia. Nak balik kan. apa? Ingatkan dia tak nak makan, nak tidur. Aku tak nak pasal tak nak makan tu. Gigil lutut. Okey. Kemas-kemas, nanti kita up asin. Dah, itu sajalah ya rezeki yang ada. Kita target pun nak cari tamu dengan tebal. Okey, kita nak balik. Air pun dah sikit lagi nak penuh So aku nak rapkan hasil. Dah aku lambat kat atas meja ni lah. Lambat lah, dah susun lah. Alhamdulillah lah, target tamu kita tercapai juga. Hidup lagi kerapu ni.
Mantap. Rezeki. Bawal emas. Lama makan roti weh. Ni duri. Duri pun kurang Air sejuk lah. Air sejuk. Ni bolos. Banyak ni. Sini. Dekat bawah tu sampai rumah kan. Yang nanti plastik dia Dah kosong. Ini je lah hasil kita orang. Memang datang pun memang nak cari tamu ni. Cuma last kali itulah yang cakap tu tak jangka. Nak mencuba-cuba. Pakai pula tali peluru karbon. Lain kali pakai hard leader. Aduh, hard leader tu keras. Silap aku jugalah. Ingatkan dia tak makan. Sekali dia makan dah. Dia kalau makan pun nak sauk. Weh, sauk pun tak muat. Tak muat. Dia lebih kurang dalam 4 kilo. Weh, lompat. Ni lah ni. Rezeki ni je lah yang ada. Ni kan. Haji King Tong ni. Kualiti dia pun baik. Okey lah. Tak memang okey. Ada tempat buang air. Cakap kualiti dia baik. Lepas tu boleh jadi kerusi. Ada simpan barang. Jadi kerusi lah duduk kat. Memang tahu. Santai. Orang tak tahu kan. Orang ingat apa? Murah je. Nanti letak dalam kat taker. Dia letak dalam Dia baru. shop Dia baru. di Shopee. Taker dia baru. Taker Indah. Tu Lakin. Oh, Lakin Indah. Lakin. Tu saya cakap yang tadi tu putus tu. Ada lagi. Tadi dia makan sikit lah. Dia makan sikit ujung gini ke. Tu rosak dia punya dahi dia. Dahi dia rosak. Nanti kita jumpa lagi